masing-masing. Bagian apa ni? Nanti malam kita orang buat ya. Jangan risau, malam ni hukum bersedia. Sembang. Ish, kamu selalu cakap macam itu. Man, nanti kamu benar dengan fokus dan pembentaran kelas besok. Kamu dua, tahu kan ni kerja kumpulan? Dan kita perlu siapkan slide pembentangan di malam ni juga. Dan kalau kamu dah tak buat, akan memecahkan semua orang. Relax lah. Kita kerja dah seminit pun siap kan. Sembang. Kesal tu, kita kan biasa belajar malam. Kamu buat tahu ke? Kurang tidur tu boleh ganggu fokus kamu buat tau. Kan pembentangan kelas besok. Yelah. Bagilah kita orang buat, kita orang di bahagian. Mikael, Lukman, pastikan bahagian kamu berdua siap tau. Dah lewat ni. Kami tiga balik dulu lah. Bila kita nak main ni main? Bosan lah. Si kurang je. Tak ke ni? Aku pun bosan ni. Yelah kita nak main. Weh, dah pukul 10 malam lah. Jomlah balik. Esok kita ada pembentangan. Betul lah. Jomlah balik. Apa lagi main? Diorang dah settle? Balik jom! Gas! Jom. A few moments later. B, tak lewat dah ni. Bukan esok kita ada pembentang. Alah, lek man. Awal lagi. Segerau lagi. Jom lah, sikit lagi eh. Man, korang belum ada gaji ke? Dah pukul apa dah ni? Kenapa belum balik lagi ni? Korang bila nak balik? 6.5 hours later. Mi, bangun Mi. Cepat sudah. Wih, lupa sudah mati. Aduh. Kamu berdua nampak penat sangat. Syai, tak boleh buka mata ni aku. Berapa jam kamu tidur? 2 jam je kot. 2 jam? Kamu orang buat apa semalam? Tanya lagi. Main game lah. Meanwhile.
Saya sakit kepala lah sejak pagi tadi lagi. Kamu buat apa semalam? Dan semalam saya scroll TikTok sampai pukul 3 pagi. Itulah, lain kali tidur awal. Jangan tidur lambat lagi, faham tak? A few moments later. Pagi semua. Semua hadir tak? Hadir ya. Okey, baik. Jadi kelas pada hari ini kita akan mulakan dengan pembentangan daripada kumpulan Mira. Okey? Kumpulan Mira. Baik, cikgu. Bangun. Mikael, giliran kamu lagi. Yang tu, yang kelima tu. Ya. Yang mana? 5. Seterusnya menurunkan sistem imun badan menjadi lebih sedar. Mikael, Lukman. Ini bukan kali pertama cikgu nampak kamu berdua ngantuk semasa pembentangan cikgu. Kami tidur lewat, cikgu. Kenapa? Sebab kami berdua main game, cikgu. Cikgu. Kamu semua nampak tak apa yang telah berlaku? Kurang tidur ni bukan perkara kecil tau. Ia boleh menyebabkan badan lemah, pening kepala, kurang fokus dalam kelas, bahkan boleh membahayakan kesihatan kamu semua. Sebab tu, kita semua termasuk cikgu, kita perlu jaga tidur kita, waktu tidur kita. Yang penting, kamu semua sedar akan kesilapan kamu semua. Okey? Anda tahu, tidur yang cukup itu adalah sangat penting untuk kesihatan kita. Dan dia membantu kita fokus semasa dalam kelas. Ingat semua, kurang tidur boleh mendedahkan kesihatan dan masa depan kita. Jangan ulangi kesilapan kami. Cikgu. Okey? Hargailah waktu tidur demi kesihatan dan kehidupan yang lebih baik. Ingat tu semua. Bye. Jangan tidur lewat